Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey geng, hari ni video kali ni adalah untuk kita buat sambungan pada projek di mana S1R yang video yang lepas tu adalah meter disebabkan apa, meter kita tak siap lagi disebabkan kita nak kerjakan raya. Dan hari ni kita nak buat meter YV1 masuk dekat S1R. Ini untuk sambungan pada video yang lepas. Okey, kali ni punya mungkin aku akan selitkan sedikit di bahagian-bahagian yang awal yang kita buat, proses pembuatan yang awal, dan yang ni adalah video sambungan. Okey, tanpa berlengah lagi, jom kita sambung video untuk meter YV1 convert kepada S1R punya cover. Okey, let's go. Stay tune. Aku dah gosokkan menggunakan kertas basih bagi dia permukaan dia kasar sedikit, dan aku akan cuba gamkan dulu di setiap bahagian ni dengan bahagian hadapan ni. You're the one I'm calling. You're my escape from my darkest days. And when the sun is shining, you know we out here riding, chasing the horizon with you. Adalah untuk memastikan bahagian-bahagian yang rongak ni, bahagian sini aku akan tampalkan balik menggunakan plastik ABS yang bahagian-bahagian yang telah dipotong, dan ada lagi yang kita akan tampalkan bahagian sang belakang ni semua cun. Okay. Disebabkan benda ni first time, aku terpaksa potong lebih untuk buatkan fitment yang lebih untuk mengikut apa yang aku nak lah. Okay. I never thought I'd find it. I love it, feels so perfect. So apa yang aku akan buat, aku akan menggunakan yang ni, besi ni Okay, besi ni untuk aku tanamkan besi ni bagi dia kuat sikit. Okay, kalau korang tak ada alat ni, korang boleh tengok video aku yang lepas. Aku ada repair cover set kepala Krypton, macam mana aku menggunakan stapler, dan aku menggunakan api torch api tu untuk aku tampalkan yang patah-patah ni. So tak adalah korang nak keluar beli ni alat-alat yang macam ni. Itu pun boleh kalau untuk sementara untuk projek first time kau nak try buat kan. Misal kata kalau kau dah berkali-kali buat, kau mana tahu kalau korang buat projek custom ke kan, kau ambil upah kat orang, kau boleh lah cari alat-alat macam ni. Tapi untuk first time kau nak buat tanpa menggunakan kos yang banyak, kau boleh menggunakan alatan yang aku cakap tadi lah. Pakai api, pakai besi stapler tu, korang panaskan dan korang benamkan saja. Okay, yang ni kebetulan yang ni kawan aku bagi pinjam, so rezeki aku dapatlah gunakan alat ni. Kalau tak, aku gunakan meter yang sama macam sebelum ni. Okay geng, sekarang setelah aku settlekan aku dah tape apa semua, aku isi bahagian-bahagian yang kosong ni menggunakan gam epoxy Kenapa aku menggunakan gam epoxy? Sebab dia punya kekuatan ni lebih keras lah. Boleh guna cara untuk mencairkan tapi aku kalau cairkan, aku tak nak meresikokan di bahagian-bahagian sini terlampau banyak misal katalah aku cair bahagian sini, semua aku cairkan, aku tak nak permukaan plastik ni dia banyak sangat lah, kita nak kena alter. Aku gunakan gam epoxy yang 5 tan lah, yang macam ni. Okay lah, sebab kita tak pernah try, kita try. Okay, kena mencuba. Setiap perkara kita kena mencuba. Ada waktu dia baik, ada waktu dia tak baik, dan kita kena mencuba. Tapi overall, nanti dah siap bahagian-bahagian sini, aku dah cacat-cacat sikit, nanti aku akan gosokkan balik lah. Cuma untuk epoxy ni dia punya
cara nak gosok dia agak susah sebab dia keras Dia bukan macam plastik Kalau kita cairkan plastik kan, cairkan, kita panaskan, dia bukan senang nak bentuk lah. Melainkan kalau kita pakai mata potting yang tajam So aku cuba bukakan dulu. Okay, bahagian sini aku dah buka. Tengok, dia dah tutup. Sila okay. Lepas tu bahagian sini pun, yang ada garis pun semua dah okay. Cantik je. Ngam. So bagi aku cun, dia punya ni semua cun ni semua ada garis. So aku tak payah nak cair-cairkan plastik sangat. Okay. Yang tape ni supaya dia tak keluar waktu dia cair kan, dia macam meleleh. So dia tak meleleh lah kalau aku tampalkan macam ni. Ni semua dah tertutup lah. Senang kerja So bahagian-bahagian ni kita tengah ratakan, gosokkan balik, settle. Itulah kelebihan menggunakan epoxy. Ni pun settle. So yang ni bahagian luar ni dia tak serap sebab dia lubang dia kecil je. Yang ni kita boleh sapukan sikit, lepas tu tengah touch upkan balik lah. Yang ni pun settle lah. Cantik je. Ni semua cantik je, dia keras. Okay, settle lah. A little bit of light, a little bit of gold. Under pressure you start to fold like a diamond from gold. Okay, sekarang dah siap kita epoksikan semua bahagian-bahagian yang rongga terbuka tu. Okay, bahagian dalam semua kita dah perkuatkan menggunakan epoksi Okay, tapi yang ni sekarang aku nak fokuskan kepada bahagian bracket untuk meter bracket untuk meter dan settle bahagian bracket untuk meter, dan nanti kita akan gosokkan dan kita akan tembakkan color Okay, aku rasa dah tak banyak dia punya proses-proses ni. Harap benda ni dapat memberikan kerjasama yang baik. Okay, stay tune. Lepas aku nipiskan benda ni, okay, macam ada sinar untuk kita masukkan frame frame yang macam ni. Mantap. Aku rasa macam boleh. Okay, ni kita potongkan sikit, tapi macam boleh lah. Aku try, dah potong ngam-ngam, dah flat. Yang ni semua dah flat betul-betul dah flat. Okay, lepas tu kita tengah gamkan supaya dia boleh tutup bahagian-bahagian yang sini. Ikut kan macam awal tu macam tak boleh masuk, yang ni macam boleh masuk. Kita buat lah ikut lagipun memang nampak kemas dan lebih lagi kemas lah. Okay, aku cuba dapatkan masukkan sehabis yang cantik Okay, cun. Yang ni nanti kita tambah lah kat sini sikit. Sekarang aku dah siap gamkan semua dan memang kuat aku dah buat tebal jugalah. Nanti kita akan simenkan, kita akan gosok-gosokkan dan kita cat. So dapat seperti apa yang diinginkan. Sekarang aku nak fokuskan bahagian bracket belakang untuk kita buatkan bracket pergi kepada dia punya handle Setelah epoxy ni keras, macam korang tengok, kita ada di bahagian sini Okay, bahagian sini dia tak cantik dia macam tajam lah dia punya plate ni. Apa yang aku buat, yang ni aku gosok menggunakan mata potting disebabkan epoxy ni keras kalau aku gosok pakai kertas pasir. Aku menggunakan yang ni. Aku menggunakan mata ni untuk kita gosokkan bahagian keras-keras. Kalau pakai kertas pasir sangat-sangat susah sebab dia keras. Dan satu lagi untuk bahagian sini tadi aku buat chamfer macam ni nampak, supaya dia punya angle sama. Kalau tak kan dia tajam macam ni. So aku potongkan
Dia macam ni ni hasil yang aku dah potongkan lah, macam ni. Sap. So dia cun. Dia tak ada tajam macam sebelah sini. Okay, dia tak ada tajam yang macam sebelah sini. Yang ni dah siap lah aku gosok. Okay, nampak lah. Okay, yang ni dah siap. Kita ratakan macam ni lah. So samalah permukaan dia. Sap. Kalau tak dia tajam. Okay, dah settle yang ni. Yang ni bahagian keras-keras ni semua aku menggunakan mesin mesin yang pakai elektrik lah. Nanti bila dah betul-betul dah aku berpuas hati dengan tempat aku gosok, barulah aku simenkan sikit dan aku gosok pakai tangan. Sekarang disebabkan barang ni plastik ABS, aku akan yang ni raw dia tak ada lapisan cat atau apa. Dan aku letakkan plastik primer dan aku akan letakkan epoxy primer. Untuk epoxy primer aku akan letakkan 2 layer disebabkan epoxy primer ni dia agak kental sifat dia agak kental. So dia dapat menutupi sementara dia dapat menutupi bahagian-bahagian yang ada rongga-rongga lah. Okey, aku akan letakkan 2 layer dan dia akan dapat tutupkan sedikit bahagian-bahagian yang berongga Lepas tu aku akan semenkan sedikit dan aku akan gosokkan sampai aku puas hati. Lepas tu baru aku tembak primer sekali lagi dan aku akan gosokkan sikit lagi dan aku akan tembakkan color warna hitam. Itu je lah. Lepas tu lepas tembak warna hitam dan aku akan tembakkan finishing ataupun top coat Aku akan menggunakan flat clear tapi flat clear ni aku tak menggunakan 2K, aku menggunakan 1K yang dalam tin tu sebab kita nak pakai sikit je, takkan aku nak beli banyak kan. So aku menggunakan 1K je lah yang daripada tin. So settle dulu, aku settlekan bahagian ni. Okay, stay tune. Tapi bila dah tembak primer baru kita nampak bahagian-bahagian yang mana yang kosong. Macam ni. Macam ni. Bila dia tak tembak primer kita tak tahu macam mana kita nak alter macam mana kita nak simen. Sekarang aku dah letakkan simen. Lepas ni aku akan gosokkan menggunakan 600 untuk samakan bahagian-bahagian yang mana yang aku rasa tak sesuai tu dan aku ratakan. Okay, macam korang tengok aku dalam bahagian mengecat ni aku jarang nak sharekan tentang informasi cara bancuhan. Bagi aku benda ni kadang-kadang jadi subjektif sebab apa kadang-kadang untuk sesetengah brand macam ni bancuhan dia lain sikit. Lepas tu dengan keadaan cuaca panas dekat luar, lepas tu dengan gun apa yang kita pakai, angin berapa kuat. So benda ni kalau contohlah kau buat likat, lepas tu angin korang pun kau tembak slow, dia jadi lain juga. So saya cakap bancuhan aku amai agak-agak. Contoh misal katalah aku dia punya primer kat sini, hardener ni sikit je, mungkin dalam contoh kan sudu aku pakai misal katalah sudu misal katalah 2 sudu kan, 2 sudu ni, 2 sudu dia kira ratio dia 4:1 untuk yang model, untuk yang cepat kering 4:1. Okey, aku contohlah 2 sudu. Hardener aku letak sikit je, separuh bawah ni je. Lepas tu untuk thinner pula, thinner pula misal kata 2 sudu tadi kan, mungkin aku letak 1 sudu, separuh sudu untuk thinner. Itu bancuhan macam tu lah untuk memudahkan aku buat. Dan lepas aku check apa semua dia boleh dekat, dan aku akan try dulu dekat satu tempat tu untuk membolehkan dia punya spray dia macam mana. Bila dah aku dah tahu, baru aku tembak dekat material yang kita nak cat lah. Kalau aku tak dapat tune lagi, aku tune lagi sampai baru aku tembak dekat permukaan ni. Sebab apa, bila kita dah tembak dekat permukaan yang kita nak cat ni, salah setting terus ke laut terus ke laut, dan banyak kerja lagi nak buat lah. So sebab tu lah untuk ratio cat ni, kalau boleh korang try lah, belajar and error. Maksudnya try bancuan macam ni, angin macam ni. Bisa kata likat kau boleh lebihkan angin, kau boleh kurangkan angin, tapi nozzle-nya kau kena adalah cara bermain dengan dia punya adjust ni kan. Misal kata kalau cair sangat, ada cara dia macam tu.
So bagi aku benda ni macam-macam lah. Orang boleh share, okay, cara ni nak pakai yang ni nak pakai yang ni, nak pakai yang ni. Tapi hakikatnya bila kita tembak tu, kita mengalami satu gejala yang tidak konsisten. Okay, kita akan mengalami satu gejala yang tidak konsisten lah. Okay, maksud aku konsisten maksudnya kita ratio yang sama, kita pakai yang sama. Lepas tu kadang-kadang tempat berangin, tak tertutup, maksudnya kita berada dengan kawasan luar kan. So dia memang benda ni subjektif lah untuk korang mendapatkan benda yang konsisten. So bagi aku, lepas aku dapat bancuhan tu, aku adjust dekat satu macam ni kan. Ni aku spray dekat sini, aku tembak sampai aku rasa macam okay, yang ni sesuai untuk cat kelikatan yang macam ni, angin yang macam ni. Dan baru aku tembak dekat permukaan plastik. Kalau tak nanti dia akan ada mengalami masalah sikit lah. Itu tips lah. Yang penting kau try je. Itu je. Lain-lain okay, aku rasa sekarang aku nak tembak lah primer dekat permukaan yang ni. Harap tak ada kecacatan lagi yang akan timbul. Kalau ada pun mungkin sedikit sahajalah. Harap sedikit je. Okay, lepas tu aku rasa yang ni aku tak dapat nak buat 100% sempurna. Cukup sekadar untuk sedap mata memandang. Okay, stay tune. Okay geng, yang ni sekarang aku dah tembakkan flat clear. Aku tak sempat nak rekod tadi, aku dah tembak lah. Lupa nak rekod Tapi ni lah hasil selepas kita tembakkan flat clear So overall menggunakan spray tip pun dah sangat-sangat memuaskan bagi aku yang ni pun dah cukup bagus lah untuk projek pertama kali dan DIY lah macam ni So kalau korang nak buat, okay, boleh try buat. Tapi macam ni je. So yang ni dah kering, tapi aku risau takut tak kering habis. Yang ni aku buat 2 layer untuk flat clear ni. Okay, mantap. So sekarang kita sambung lagi untuk bahagian pemasangan So semua dah selesai. Sekarang aku sesi untuk pasangkan balik lah semua kepala S1R ni. Cuma bahagian sini aku tak detailkan lah. Tapi ni senang je. Aku masukkan M6 size, screw size M6. Panjang dia mungkin dalam 2-3 inci kot rasanya, dia punya panjang. Lepas tu aku tak washer. Yang ni aku letak gam ni sebab takut ada masuk air ke apa kan. Tapi kalau tak letak pun tak apa. So ni lah hasil-hasil yang telah kita ubah. Dan lepas ni nanti kita akan letak dia punya bracket lah. Bracket dia masukkan, skru je lah. Lepas tu bahagian belakang meter, kita ada dia punya yang ni untuk tahan dia punya meter. Settle bahagian sini. Dia punya bracket macam ni Okay, nampak? Sini sampai sini. Sampai sini. Masuk kat sini. Macam ni lah aku dah masukkan skru. Tinggal nanti letakkan
Letakkan ni je lah. Lepas tu dah boleh ketatkan. Okay. So macam tu lah cara pasang untuk yang custom ni. Okay, settle.